Alah kullu bid'ati dhalalah. Alah hai ungkong pali. Je yang demo dalam masjidnya Nabi dia. Nah teman-teman Nabi. Sikap dibit dalil pakai tiga. Baik kau pegah kullu bid'ati dhalalah, kullu bid'ati dhalalah. Jino kau dibit dalil pakai hai gampak hai gelantiga hai. Hadis yang jut demo di dalam masjid. Sikap debat tiga. Bahkan di lain nak berdebit kata-kata masalah Runi 212-nya kepegahnya bid'ah haji. Karena hana semata Nabi model-modelnya. Jino yang demo dalam masjidnya. Dan anak inang dalam hai ungkong hai. Nah semata Nabi. Hai bui. Nah semata Nabi. Sikap berdebit dalil kita tiga pakai. Mudah-mudahnya ke tengah. Jino. Jangan masalah kamu mulut Nabi kepegah bid'ah. Jino yang buat lagi buat Yahudi dalam masjidnya ni inang ka demo-demonya macam pegah apa. Kadang cik muhid jihan. Demo dalam masjid tak melempap ke jino ka pegah je hai bui pali. Sikap depat tiga nyam. Bid'ah apa hana? Sikap debit dalil yang tiga. Bah kalau lagi bui han nampakkan tu pukul 5 ke. Kap debit dalil you. Baik kau pegah je. Kullu bid'ati dhalalah, kullu bid'ati dhalalah. Nyang kaploh tiga tak dah ni inang demo dalam masjidnya. Nak bid'ah apa nak? Qaimah ke. Kepeh dalil kah yang nak. Apabila hana ke kalau berdoa bidak kelanta ke qaimah ke. Yang kenyang jina Allah gebuka pintu-pintu hati para kamu yang nunggu. Terbukti yang toh sebenarnya yang pakai bid'ah. Yang kenyang awak don hai ungkong hai. Qaimah ke. Yang keprima dalil bagian tiga. Baik kajak okma kehinan jadah padi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ni bak kesempatan kalinya ulun tuan akan membantah perkataan daripada si Farhan. Pakan tungku karena si Farhan kaki pedebit lafai bamandum ialah yang hana dipebut semasa Nabi iaitu bid'ah. Ulun tuan akan membantah perkataan daripada si agamnya. Dengan dalil dengan hadis kepegang oleh si Farhan iaitu dengan lafai kullu bid'ati dhalalah. Bang Farhan yang kami muliakan, di dalam lafai kullu bid'ati dhalalah jadilah persoalan kita adalah lafai kullu. Lafai kullu inahai Bang Farhan terbagi kepada dua. Ada bermakna adalah keseluruhan, ada bermakna iaitu sebahagian. Jadi, di lafai kullu bid'ati dhalalah itu hai Bang Farhan, tidak semuanya itu adalah bid'ah. Kenapa Bang Farhan? Karena di lafai kullu bid'ati dhalalah itu hai Bang Farhan lafai sebahagian, makna sebahagian. Ya Bang Farhan. Bila lafainya naik tungku dronun pakai dengan lafai umum, maka sungguhlah hai Bang Farhan buat segala buat ketanya jinonyo adalah bid'ah hai Bang Farhan. Maka di lafai kullu itu bukanlah bermakna keseluruhan tapi bermakna sebahagian. Nampak Bang Farhan? Karena menyota fikir lagi hai Bang Farhan, letak lafai-lafai kullu di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Contoh, hai Bang Farhan, dalam sebuah riwayat hadis gukulan Nabi kafa bil marai kaziban ayu haddasa bi kulli ma sami'a. Yang gukulan Nabi. Cukuplah bagi seseorang disebut sebagai pendusta. Abang Farhan, bila ia suka menceritakan setiap apapun yang ia dengar. Bila di lafai kullu itu kita taruh dengan lafai umum, hai Bang Farhan, sungguhlah hai Bang Farhan yang gata dengar duku hadis-hadis Bang Bandung hanya kesampaikan magab. Maka bilanya tak puduk dengan lafai kullu umum. Jadi inat hanya tak puduk dengan lafai umum. Jadi dengan lafai khusus. Empat, dengan lafai sebahagian. Bangai mentanam lagi pun yang nampakkan tu ke hai lempang.
Okey. Jadi yang jadi permasalahan getanya zina hai tungku mutua di lafai kullu bid'ati dhalalah itu bukanlah lafai bermakna umum ataupun keseluruhan, tapi di situ adalah bermakna sebahagian hai bang Farhan. Pakan jemanan karena hai tungku nah yang hana dipubut oleh Nabi dipubut oleh sahabat. Maka di hai bang Farhan irana boleh nyebut kitab-kitab iaitu kitab bayan, kitab sulamul mantiq yang perlu nyebut supaya Arab mukum lafai sabah-sabah lafai. Be asal neutral laju. Kampak bang Farhan. Ya, kan bermakna kulu itu bermakna umum hai lempak. Ya bet le bang Farhan. Entahlah kamu usikan kepegah bid'ah mandum. Nyan. Yang kajian iya kah ya? Ya. Yang bid'ah cid hai lempak. Pakan Nabi yang nak kerja dalam gelah yang. Yang makaji di dalam hal tersebut tidak boleh engkau mengatakan bahawa lafai kulu itu dengan lafai keseluruhan hai lempak. Bek bangai mentanam lagi bu nampak kan tu kah? Kampak kan? Hamban. Selanjutnya hai bang Farhan. Barujud tapudu lafai umum, lafai keseluruhan iaitu makna kullu itu seperti dalam ayat Allahun nafsin zaikatul maut. Inan je bermakna kullu. Pekan tiap-tiap orang yang bernyawa pasti dia merasakan mati. Nyanjut lafai umum, tapi lafai kullu bid'ati dhalalahnya nyat hanjut dah puduk sebagai lafai umum. Keempat, untuk kau bid'ah putuk baju lagi nyo ke bid'ah nyo bid'ah berarti nyo. Oh, pakai apa bid'ah hai lempak. Kumat penyampuh nyo bid'ah ya bid'ah apa Nabi hana penyampuh nyo jamun. Bangai medanong. Ya pakai tak. Ya bid'ah Nabi hana semata jamun. Ya, nyo bid'ah. Perlu aku nyo bid'ah. Nabi hendak kerja bilang perlu aku aja mun nya bid'ah duk kaji pok tanpa ke. Baik go tiga roda nya hanjut ji nya bid'ah. Tekan karena Nabi hendak kubut lagi nyan. Maka ji oleh kahai barhan baik tapuduk lafai kulu itu dengan lafai umum, tapi bermakna kulu di situ hai bang Farhan bermakna iaitu sebahagian. Nyamban tungku. Keempat yang bang Farhan, dengar dalam tabatuk ayat wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'id. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Nya lafai umum lam. Bambandum Allah Subhanahu wa taala diciptakan manusia, diciptakan hewannya adalah dari air, itu baru boleh kita taruh iaitu lafai bermakna umum. Ya. Dalam tabatuk abang Farhan yang hajut adalah sebagai lafai iaitu umum. Contoh aku perhatikan. Tiap-tiap orang yang jabat di Mesir itu ahli azhar. Ya. Kullu ahlu menyoda bahasa Arab munoji. Kita bahasa Arab ni kan. Kullu ahli azhari ulama. Bermula tiap-tiap ahli azhar itu ulama. Yang jadi pertanyaan lungino hai bang Farhan, apakah tiap-tiap urang jabat gede Mesir azharnya ulama? Hana Iman Citeman itu bermakna kulu di situ bermakna sebahagian. Hana Bandung yang jabat gede Arab juga ulama. Contoh lagi kaprat. Kaprat. Pokok lagi nyangka. Bek bangai mutanam lagi bui han nampak kan tu hai pukoi ma. Yang tu nak agak. Nak kapom be dia le bubui. Kampak bang Farhan. Maka ji bek lantai penibang lah ni. Apa tanpa ji kubui. Allah. Nah, tabah tu Cina kalian dalam ayat Abang Farhan di dalam surat Al-Am
ayat put Abang Farhan. Cina kalau. Gekun le Allah inan. Fahtahna alaihim abwaba kullu syai. Arti dia Abang Farhan. Kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Tiap-tiap pintu segala sesuatu. Inan hai Bang Farhan. Yang jadi adalah permasalahan kita tanya dua ni bab malam yang berbahagianya lafai kullu. Kullu syai, tiap-tiap sesuatu. Ya, segala sesuatu. Inat hai Bang Farhan juga bukan bermakna iaitu bermakna umum, tapi adalah bermakna khusus. Hana Bandung pintu dibuka. Kampat, hana Bandung dibuka. Cuma yang dibuka pintu ini adalah pintu kesenangan. Bukan semuanya pintu dibuka. Kampat. Itu ayat. Jika ayat apa orang ikat gelandu. Kita baru ke ayat. Fatahna alaihim abwaba kullu syai'. Yang ayat bukan Farhan. Maka haji baik tinggi lagi buihana mempatkan tu be atas kapegah yu halempang. Dia ada dalil. Maka haji pegah bid'ah. Pap ma ke bid'ah malum yu. Katuk kalau kah bid'ah ya. Pemerek kalau kah Humaidah. Yang bid'ah cik berarti. Halah halempang. Ana habis bangai. Bangai mudah. Dom. Ka jina lam Farhan. Neng kalam lam adalah dalam surat iaitu dalam jina lah hai Farhan tak kalam dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 hai Farhan. Cina kalau dia banggakan li Allah minan. Li Allah. Tudammaru kullu syai'. Ka arti dia hai Bang Farhan menghancurkan segala sesuatu. Menghancurkan segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu. Yang jadi iaitu adalah permasalahan di bab lafai kullu. Dah kullu syai', tiap-tiap sesuatu. Ya, inan baru je tak pergi iaitu dengan lafai umum. Kampak Bang Farhan. Maka haji tinggi lagi ibu yang nampakkan tu kah. Allah Tuhan. Taubat Bang Farhan. Hai taubat. Kasih buknya. Kasih pengogok. Biasa pengogok di. Allahu Akbar. Istighfar. Dia semayang maka haji Bang Farhan. Dia semayang murid benar zikir. Supaya dipung jin lah badan. Dia semayang tubuh benar zikir. Pemandung teman-teman. Yo jin. Mek bangai. Bangai mutanam lagi bu yang nampakkan tu. Alah halimpa. Sampai dah. Nyampe tinggi le bek apegah le lapai kulunya umum bid'ah kah je pia dalam gelahnya ada bid'ah kau tak kepak ma ke. Bangai mutanam. Tanpa gitu. Kak mudah-mudahan dengan pencerahan singkat dengan lafaz kullu itu menjadi manfaat bagi ulun tuan. Umum ji adalah bagi ketanya babandum. Yang lafaz kullu yang ibadi Farhan yang tunggu yang fitnah. Yang fitnah. Makna lafaz kullu bid'ati dhalalah inan adalah kom bermakna umum tapi bermakna sebahagian. Nampak tunggu. Ban. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.